Siri yang kelima tentang teknik mendidik anak remaja ialah anak yang ingkar kepada mak bapak. Ingkar akhirnya menimbulkan kederhakaan kepada mak bapak. Apa yang mak bapak hendak, dia tak hendak. Apa yang mak bapak suruh, dia tak buat. Apa yang mak bapak letakkan kepada perkara yang mesti dilakukan hari ini, besok dan lusanya, dia tidak melakukannya. Kalaupun dia melakukannya dengan cincai-cincai saja, tak buat dengan sepenuh hati dan sebagainya. Ataupun sambil dia melakukan, nampak gaya mukanya mengungut-ungut, bahasanya mengungut-ungut dan sebagainya, dia tidak ikhlas melakukan. Saudara-saudara, ramai anak-anak yang macam ini. Anak-anak macam ini terlalu ramai dalam rumah tangga kita dan sebagainya. Apa yang kita nak buat? Kita nak buat anak-anak yang ingkar kepada perintah-perintah kita ni. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan, mak bapak mesti jangan ingkar dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kuncinya. Mak bapak jangan ingkar dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mak bapak akur kepada perintah Allah, apa yang Allah haramkan kita haramkan, apa yang dihalalkan kita halalkan, apa yang disunatkan kita sunatkan, apa yang harus kita haruskan, apa yang makruh kita makruhkan. Saudara-saudara, insya-Allah roh daripada itu akan mengalir kepada anak-anak kita. Tuan-tuan, yang kedua, anak-anak yang macam ni kena tegur. Dan tegur tu dengan bahasa yang baik, suasana yang baik, masa yang sesuai. Tuan-tuan, ditegur tidak di depan adik-beradik, mungkin di seorang-seorang, kerana kesalahan ini melibatkan dia sahaja, tuan-tuan. Jangan memalukan dia.